Nama penuhnya ialah Rania Al-Sadat binti Sharaf Al-Sadat. Dia yang mesra dipanggil Rania ini menurut laporan media berumur 25 tahun pada 2025. Menerusi akaun LinkedIn yang dipercayai miliknya menyatakan bahawa tarikh lahirnya ialah pada 4 Ogos. Di platform sama tertera maklumat bahawa dia berkhidmat sebagai peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dia mempunyai ijazah sarjana muda undang-undang daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Law, iaitu sebuah fakulti undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Mengenai perjalanan kerjaya, info di akaun LinkedIn berkenaan menyatakan dia pernah menjalani latihan amali sebagai pelatih undang-undang di firma guaman Izzat Osman and Company dari Ogos 2022 hingga Oktober 2022 sebelum diterima sebagai pelatih dalam kamar di firma sama dari September 2023 hingga Jun 2024. Rania pernah menganggap jurusan undang-undang sukar, namun dorongan ibu bapanya menjadikan dia jatuh cinta pada bidang ini. Dia berhasrat membantu golongan memerlukan termasuk ibu tunggal dan mereka yang tertindas. Dalam pada itu, sejak umur 16 tahun, Rania menerima banyak tawaran menjadi model produk kecantikan dan pakaian. Minat menjadi model mula terbit hingga dia pernah ke kelas peragaan. Namun karier ini sekadar hobi dan sumber pendapatan tambahan. Dia juga suka membuat kek dan pernah menjual kek secara dalam talian, selain pernah membuat bisnes kecil-kecilan dan membuka booth di beberapa lokasi jualan. Sejak umur 20 tahun, Rania minat mengumpul barang kemas dan menyimpan emas kerana melihat nilai emas yang semakin tinggi. Jika ada rekaan yang diminati, dia pasti akan membelinya. Selain itu, dia juga mempunyai lesen menyelam pada 2014. Pada 2021, dia pernah mengalami kecederaan gegendang telinga kiri ketika menyelam hingga dimasukkan ke hospital akibat tekanan dalam air. Apapun, dia berharap dapat menyelam di pulau-pulau yang terdapat di Maldives suatu hari nanti. Mengenai hubungannya dengan penyanyi Sufyan Suhaimi, pasangan ini mula berkenalan pada 2022. Sufyan merisik pada Oktober 2023, namun mereka putus dan cincin risik dipulangkan pada April 2024. Sufyan menegaskan tiada pihak ketiga dalam perpisahan itu, cuma wujud masalah komunikasi, malah hubungan mereka masih baik selepas putus. Namun pada Januari 2025, Sufyan akui mereka telah pun kembali bersama lalu bertunang pada Februari 2025. Mereka bernikah pada 2 Mei 2025 dalam majlis tertutup di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Rania menerima mas kahwin 1 dinar emas dan 3 dulang hantaran berbalas 5, termasuk cincin dan gelang buat pengantin perempuan ini. Sufyan memaklumkan majlis resepsi hanya akan melibatkan keluarga terdekat sahaja. Kedua-duanya juga akan kekal fokus pada kerjaya masing-masing selepas berkahwin. Imbas kembali, sebelum ini Sufyan pernah bertunang dengan aktris Elvira Loy pada 2017, namun pertunangan itu putus selepas 4 bulan.